gencatan senjata. Walaupun sebelum ni pemuda PAS terutamanya dan ketua penerangan membalun Tan Sri Muhyiddin ni seolah-olah Tan Sri Muhyiddin ni tak ada nilai. Mengapa agaknya tu tiba-tiba dia nak stand down pula? Yalah, itulah dia. Saya pada peringkat awalnya saya ambil sikap orang kata abstain from making any comment. Betul. Comment ya. Kerana ini tak elok untuk hubungan parti-parti anggota kan. Tetapi saya nampak dah macam keterlaluan. Sampai dah balon presiden saya ni macam lumat. Sampai dah lunyai presiden saya ni dia balon kan. Jadi saya kata ini tanggungjawab saya nak mempertahankan presiden saya. Tambah lagi perkara yang dilontarkan, tuduhan-tuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin itu tak betul. Dan saya ada maklumat yang betul. Jadi saya kata saya nak cakap benda yang betul lah. Kerana ini boleh tanggungjawab saya lah untuk orang kata mempertahankan parti dan mempertahankan presiden. Itu yang saya buat. Tapi biasalah saya fikir bila kita bercakap benda yang benar ni tak semua orang suka. Kan? Hadis Nabi pun ada sebut kan, qulil haq walau kana murran. Dia kata berkatalah benar walaupun pahit. Ya, truth hurts. Tapi you kena cakap kuli. Mana kalau dalam bahasa Arab itu aku sekolah Arab. Tak. Tu saya nak mendengar kuli tu maksudnya penegasan lah. Penegasan dia kata fi'lul amri. Maknanya ayat tu ayat perintah. Ini perintah Nabi. Bercakap benar ini perintah Nabi. Jadi saya kata tak apalah, saya cakaplah perkara yang benar. Itulah bila saya cakap perkara yang benar, saya tengok orang balun saya, maki amun saya. Saya tengok dalam FB saya tu kalau saya baca tu macam-macam meriah dengan kata macam-macam. Tapi saya kata tak apalah, itu tanggungjawab saya, itu perintah Nabi. Saya cakap yang balun saya tu bukan perintah Nabi. Nabi tak suruh maki orang.